Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gang. Okey, yang mana nak pergi ke Jepun, nak cari barang makanan, barang basah ke daging ayam. Okey, ni tempat dia. Kiyomu Super. Jom. Let's go. Okey. Yang ni ada strawberry, gang. Yang mana penggemar-penggemar strawberry ni dalam RM15, RM16 lah. Round. Ada kecil, ada besar lah. Bergantung pada harga. Okey, tempat buah-buah. Di sini pun ada orang Islam juga tau. Pakistan, dia pakai tudung. Dia orang basah. Okey. Walaupun masuk dalam Kiyomu Super ni, tak semuanya halal. Kau kena pandai lah cari logo halal. Kentang pun ada. Cari logo halal. Dia tak semuanya halal, tapi ada jual makanan halal. Ayam, barang-barang basah, daging, ikan, dia ada letak cop halal, logo halal. Yang penting logo halal lah. Tak semua tempat dalam ni, tak semua barang yang ada daripada makanan halal ataupun haram mesti dia ada cop logo. Boleh tengok sos, tengok pada orang Islam. Boleh tengok apa lagi ada. Salmon. Manis-manis. Kalau ikan ni, kalau guna logik akal, kalau dia tak ada tambah, tak ada letak apa-apa, boleh makan. InsyaAllah boleh makan. Tapi jangan ada penambahan. Kena baca ingredient dia. Dia ada tulis lah kat sini. Dia dapat ikan, dia tak ada letak apa-apa, tu boleh makan lah. Kalau dia ada tambah apa minyak dia, tak boleh lah. Kalau dia original, dia dah potong, korang tahu lah, kadang-kadang guna akal juga, kadang-kadang tak semua yang dia ada chop logo halal. Jadi daripada ikan, kalau tak ada campuran, insyaAllah kita boleh makan. Ikan pun halal, takkan tu nak tanya. Banyak orang yang ini je kita benda kan susah, senang je cari. Kau tengok logo halal kau belilah. Takkan ikan pun nak kena aku bagi tahu kena potong betul. Nak kena potong semelih ke? Bakul. Ni nak bagi.